Yang untuk yang banjir besar 1971 tu memang pun darurat. Memang Kuala Lumpur semuanya memang kolaps lah, hapus lah. Cerita lah tak ada nak pejabat pun tutup. Jadi makanan pun memang tak ada, kita nak tunggu orang supply. Rumah mak nak dulu masa tu mak nak dah pindah ke Materas. Tinggi air tu ya melepasi paras bumbung, nampak tulang bumbung ni rumah. Jadi alhamdulillah kebetulan ada rumah flat di belakang mak kami itu, kami tumpang mak flat. Lepas selepas minggu tu air surut dan kami balik kemaskan rumah, memang habis lah. Barang-barang dalam rumah tu habis semua, tak ada, tak dapat diselamatkan. Lepas tu darurat yang ketiga yang mak nak pernah lalui ialah COVID-19 ni kita punya 2021 COVID Memang kawasan kami dikepung, tak boleh keluar masuk, tak boleh nak buat apa pun. Makanan pun memang ada orang datang supply, bukan semua yang dapat lah. Betul. Kan. Jadi keadaan dia memang memerikkan lah. Kita dengan keadaan yang sakit, kita duduk kat tengah-tengah Kuala Lumpur, HKL pun penuh, semua yang sakit-sakit duduk kat luar, bawa canvas. Jadi kita yang sakit, yang kita boleh bertahan duduk rumah, itu sajalah. Memang kalau kita 3 darurat ni yang paling teruk tu 13 Mei lah 1999.